Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We welcome back to my channel. Okay guys, so apa khabar semua fans Ilham Noor, paling Ilham Noor tersayang sekali. Okay, ya Allah rindunya kat korang, ya Allah, sumpah rindu sangat. Aku rasa minta maaf lah korang ya, kebelakangan ni aku jarang sikit nak upload video. Sebab apa? Sebab yelah, ya, faham lah ya. Aku ni ada masalah juga ya. Masalah kesihatan ada, peribadi ada. Tangan ni tak boleh nak duduk diam ya. Asyik nak bergerak je. Tetapi kita akan buat satu surprise. Orang kata satu surprise sebab apa? Sebab dah lama sangat kita tak upload video. So, hari ni macam korang baca tajuk di atas. Kita nak buat apa hari ni? Kita nak buat mukbang ramen dengan Wawa Noor. Sebelum ni kan kita selalu buat dengan Ikmal Noor sahaja. Lepas tu hari ni aku ada dapat satu ilham. Nama ilham dah. Dapat ilham lagi. Ilham tu apa? Ilham tu adalah idea orang kata. Kita dapat satu idea baru iaitu kita akan buat mukbang dengan Wawa. Okey, tapi sekarang ni Wawa tak ada kat rumah ni sekarang ni, okey. Nanti kita akan jumpa Wawa dekat 7E. Okey, sebab apa? Sebab kita akan jumpa dekat 7E nanti kita akan pergi beli ramen kat dia. Dengan dia. Kita akan beli ramen dengan dia. Itu aku nak tambah sikit menu dalam kita punya makanan tu. Kita ada satu menu tambahan iaitu samyang. Okey, sebab aku tahu Wawa ni dia memang suka makan pedas. Lepas tu lah tak level dia ya. Dia tak adalah kuat sangat kan. Nak cakap berani pun tak berani sangat ya. Dia pun penakut juga. Nak cakap dia tahan pedas tu tak tahulah. Wawa ni dia susah. Aku susah nak tengok dia nak tengok dia makan pedas. Lepas tu dia cakap pedas tak. Aku ni memanglah hakikatnya memang tak makan pedas. Kalau makan pedas memang aku cirit sama Ikmal. Tapi kali ni aku nak try tengok. Aku nak tuang sikit samyang dalam dia punya ramen. Kalau dia cakap tak pedas aku tuang lagi. Kalau dia cakap tak pedas lagi aku tuang satu botol. Sekarang ni kita kena tunggu Wawa. Kita akan jumpa Wawa dekat 7-Eleven. Okey, aku harap korang jangan ke mana-mana, jangan skip video ni. Sebab apa? Sebab di sepanjang video ni kita ada part yang best dan part yang menarik. Okey? Jangan ke mana-mana, tunggu video ni sampai habis. Okey? Jumpa korang di 7E nanti, okey? Bye-bye. Assalamualaikum. 2 hours later. Okay guys, so sekarang aku dah nak bergerak ke 7-Eleven. Okay, sementara aku nak tunggu Wawa ni, kita macam ni lah ya. Minta maaf kenapa aku tak pakai apa tu, yang warna kuning atas kepala tu ya. Sebab apa? Sebab takkanlah nak pergi 7E pakai menatang tu. Dah ingat aku ni macam gila je lagi sekarang masuk 7E pakai menatang warna kuning kat atas kepala tu. Tak pasal-pasalnya aku je lagi sekarang. So, kita kena tunggu Wawa sampai dulu di 7E. Lepas tu, barulah kita cakap kita nak buat konten apa. Dia pun tak tahu ni. Dia kata, dalam pukul gini nanti dia datang. Gitulah, dia cakap dengan aku macam tu lah. Wawa ni dia kuat kari juga korang ya. Kita tak boleh dengar percaya 100% sangat. Dia memang kuat kari. Lepas tu sekarang ni, dah malam buta korang. Dah malam buta aku baru nak pergi buat konten korang. Tapi ini memang waktu-waktu aku buat konten korang. Korang tak tahulah. Jaranglah tengok aku buat konten siang hari ni. Selalunya aku akan buat malam-malam. Sebab apa? Sebab malam-malam ni dia kurang orang. Okey, dia kurang orang. Lepas tu atas jalan raya pun lapang je. Aku suka buat kereta lapang-lapang je korang. Aku tak suka ni. Kalau korang naik kereta dengan aku berbeza dengan Ikmal, dengan abang sulung aku bawa, dengan mak aku bawa, dengan ayah aku bawa. Sangat-sangatlah berbeza. Ikmal bawa lebih kurang macam Kelantan ke KL, dia boleh sampai lebih kurang dalam 15 minit. Kau bayangkan macam dia punya laju bawa tu. Dia sama dengan Aiman. Dengan abang sulung tu aku sama je. Dengan ayah aku pun sama lebih kurang. Aku je dengan mak aku je bawa dengan berhemah, dengan berhati-hati lah apa benda semua aku. Hakikatnya aku bawa ni memang orang kata apa, suka santai, selamat kan. Aku tak suka kalau aku buat kereta orang macam kanan sikit, kiri sikit. Aku tak boleh korang. Aku jadi bengker atas kepala tu. Aku semacam aku nak berhenti tepin, kau bawa kereta ni. Kau jangan nak semasa aku buat laju-laju lah. Okey, aku ni memang safety orangnya. Aku tahu apa aku nak buat. Bolehlah aku nak berjalan slow-slow kan. Nak sampai ke 7E tu agak makan masa jugalah. Sebab aku buat kereta pun macam kura-kura. Okey, tunggu apa lagi? Jangan ke mana. Tunggu kita sampai di 7E. Okey, bye-bye. Wah, kemain laju lagi dia bawa kereta kemain laju lagi Seminah ni dia bawa kereta. Nampak tak? Hello.
Ada. Ingat ke kau nak apa ambil aku kat sini lepas tu pergi tu? Taklah. Lepas tu buat apa ni? Okey, so sini dekat sini sikit. Kita ada perbincangan dulu. Bincang apa pula ni? Ya Allah. Kat sini. Okey tak tuduh aku ni? Ha? Ha? Okey tak tuduh Aku aku tengok ni? kau dah macam apa, cikgu-cikgu yang apa tu? Yang buat padang kat sekolah. Oh yang enten. So sekarang ni kita berada di depan 7E. Betul? Betul. Okay, so sekarang ni aku nak buat satu challenge mukbang. Mukbang pula dah. Aku dengan kenyang-kenyang ni buat mukbang pula. Aku tahu mukbang ni kau paling suka sekali. Apa? Pedas lah tu. Yes, betul. Kita akan mukbang ramen. Okay. Easy lah. Ada easy lah. Kita kena masuk dalam dulu, lepas tu barulah kita pergi beli. Okay? Okay. Jom. Go. Sakit dada aku. Okay, jom. Okay, sekarang ni dekat belakang kau ni memang penuh dengan Maggi dan ramen saja, okay? So sekarang kau kena capai mana ramen yang paling pedas sekali. Pedas tak ada apa paling pedas. Tak nampak. Kau rasa yang mana paling pedas? Okay, kalau aku rasa yang paling pedas mana satu aku pun tak tahu juga ni. Wah, cepatlah, paling pedas. Kuning cheese. Ni kot hitam kot. Hitam. Aku boleh kenyang ni. Tak apa. Berapa dua? Dua je lah. Nak makan banyak-banyak kau ni. Okey, lagi satu. Kena cari macam botol ni hitam macam samyang tu. Yang botol hitam tu? Ada kat sini. Mesti ada. Tak ada. Mesti ada. Tak ada. Ni 7E tau. Apa? Ini bukan tuna manja. Ni 7E. 7E. Okey, aku rasa mana tu tak ada yang kita nak cari tu, tak ada. Tak ada kan? Yang sos warna hitam tu tak ada korang. Tapi aku sentiasa ada idea. Okey, sepatutnya kat belah sini kan. Tak payah dekat-dekat. Cikgu marah ni. Cikgu marah. Janji tak marah. Janji. Okey, so sekarang kita nak kena pergi bayar dulu. Nanti apa-apa kita jumpa kat rumah, okey? Betul? Bye-bye. Jom, bye. Okay guys, so sekarang kita sudah sampai di rumah. Ya, kita bersama rancangan Ilham Noor masak-masak makan-makan. Ya, gitu. Agaknya pedas sangat ke? Pedas sangat ke ni? Janji tak pedas. Janji. Okay guys, so sekarang ni macam korang tengok di hadapan korang semua ni, okay, nampak tak? Kita ada ramyun. Ramen. Bukan ramyun. Ramyun ada kuah kan? Oh, teman-teman ada jadi cikgu sekarang dia betulkan kita pula. Dia tak tahu, dia tu asyik salah. Diam ah. Okay, so sekarang kita nak buka ramen. Ni ramen ni Wawa yang pilih sendiri. Sudu mana? Bukan ada ke dalam? Ada lah. Ada lah. Mana ada? Ni bukan Maggi. Pasal kita makan mengapa? Tantanang. Ni challenge lain dah ni jadinya. Ini challenge-nya kita makan guna tangan. Dah jawabnya ni. Ya ke? Kau ni kenapa kau tak ingat aku? Oh, mana lah ingat ke rumah ni ada dah. Sudu dengan aku. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah taibuna ilallah. Macam mana ni? Macam mana ni janji? Janji tak sudu. Sekarang ni kita kena tambah air dulu. Bagi aku dengan Wawa masak dulu Maggi ni. Lepas tu barulah kita on semula, okay? Bye-bye. So, kita akan letak kita punya perencah-perencah ni. Orang kata perencah dia. Okay? Tapi aku tak boleh nak isi semua lah. Wawa dia boleh isi banyak. Aku boleh je. Kau boleh Agaknya boleh sangat. Janji boleh? Janji. Okay. Macam aku kena sini sikit. Sini sikit kan? So, aku macam sebab aku sini terlalu tinggi. Ya, betul. Okay, lepas tu sos dia. Okay, korang nampak kan sos dia? Easy ni. Korang semua dah pernah makan lah. Ya. Yang mana yang macam selera tu kan, korang pergi beli cepat-cepat. Sama-sama kita tengok video ni, korang boleh makan sekali. Betul. Okay? Tak, sekarang ni kenapa tu boleh nak buka? Aku boleh je. Kau buka yang ni lah. Kau ni, aduh. Aku terpaksa letak sikit je korang. Kenapa kau punya berminyak? Kau pegang apa berminyak? Tak tahu. Aku punya sikit je korang. Minta maaf. Sebab apa? Sebab aku memang tak boleh makan banyak-banyak. Kau punya. Kau ni. You okay? Maksudnya aku double lah. Ya, kau double. Sebab kau paling special, okay? Korang nampak tak? Yang sikit-sikit yang merah tu, itu hanya sos akunya, okay? Kenapa tak best tu? Kau punya sikit je. Aku ni tak boleh makan pedas-pedas je. Sakit ke? Ya, sakit. Janji sakit. Janji.
Challenge kita ni adalah kita kena gaul guna tangan. Okey? Nanti pedas lah tangan aku. Dan kau makan pedas. Tak boleh. Tak boleh. Janji tak boleh. Janji. Okey. So, kita akan godak dia sampai sebati. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Janji tak pedas ni. Tak boleh nak tunjuklah korang. Jauh sangat. Nanti tangan aku yang pedas tu. Bunga tangan aku sekali ni pedas ni. Okey, tak apa, kita dah beli susu dah. Ada Kecoh 2 susu. Elia aku. Kecoh. Okey, aku punya korang dia tak terlampau merah sangat tau. Punya merah. Sebab aku punya sikit je. Okey. Tak apa, kau makan tangan. Sunnah Nabi kan? Sunnah Nabi. Kau cikgu kau tahulah kan. Okey, so aku nak engkau yang merasmikan dulu. Kenapa pula? Sama-sama je lah. Engkau lah, tolonglah sekalinya. Aku dah lama ni. Iya ke? Weh, aku lama tak makan pedas ni, Dik. Kalau aku makan ni, auto, Dik. Habis. Kenapa sama je? Lenyap aku punya masa depan, Dik. Merahnya. Besok nak post dia ni, Dik. Adik jangan ke mana-mana, Adik kena tengok tau. Kalau tengok tahu? Sebab ada warna. Ya. Ada cikgu ni. Cikgu. Janji cikgu. Janji cikgu. Okey. Okey, bismillah. Bismillah. Takut! Bismillah, sama-sama je. Engkau lah dulu. Sama-sama. Aku boleh takut. Kau tak rasa apa-apa ke lidah kau tu? Tak. Okey. Makanlah. Kau tipu. Mana ada tipu? Janji tak tipu. Janji. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tak pedas. Kau rasa aku ni. Weh. Wah. Pedas. Kau tak sikit je pun. Tapi rasa. Rasa pedas dia. Okey. Walaupun tak sikit masih pedas. Kau tak pedas pun. Okey, aku punya air kat dalam hidung ni hampir turun ni adik-adik. Awas ya. Yang mana yang tak tahan pedas tu korang boleh makan. Salah je. Yang mana nak makan, korang boleh je makan. Tapi jangan isi banyak-banyak lah, okey? Nanti korang... Nanti korang... Caklik rate. Caklik rate nanti korang dating kat toilet je lagi kan. Challenge kita adalah, kita kena nyanyi lagu Abang Kemal. Lepas makan ni. Satu suap, kita kena nyanyi. Lagu apa? Lagu Pandu Pandang. Okey. Okay, makan dulu satu. Boleh juga. Engkau lah dulu baru aku. Okey. Okay, makan separuh. Lepas tu nyanyi lagu Pandu Pandang separuh. Sikit pun tak apa dah. Macam mana? Lama. Pedas sikit. Lama badai atas sana. Di atas sana, di atas sini kau. Okey. Tak dua. Habib ya Habib ya Habib. Banyak lagi lah. Jangan habis tadi. Aku dengar dah. Kalau di mana kan? Air mata dia keluar. Apa nasib kita malam ni ya? Aku ni banyak lagi ni. Lidah ni dah pedas dia ni. Pedas dia ni. Aku tinggal sikit dah. Kau ambil sikit ni punya. Tak nak. Pedas apa ni masalah ni? Habis! Habis! Yes! Alhamdulillah habis. Sekian 10 tahun kita makan sama-sama. Aku nak minum susu. Wow. Minum susu yang pedas. Ya ke? Tobat air pedas. Macam ni lah. Aku tahu memang korang nak sangat tengok video aku mukbang dengan ramen dengan Wawa ni. Sebab dulu aku tak pernah buat mukbang ramen dengan Wawa. Ya. Tapi dengan Kemal kan? Abang Kemal. Sekejap. Apa selalu dengan Abang Kemal?
Tapi korang tak pernah lagi mukbang ramen. Kita berdua kan, tak pernah lagi kan. So malam ni hajat korang semua tercapai. Dengar gambar aku dah macam Mickey Mouse ni. Okay, aku dengan Wawa tak boleh nak cakap banyak. Okay, apa pesanan Wawa untuk fans Ilham Nur sekarang? Semoga berjumpa lagi. Aku nak cepat sebab aku mudah sangat. Okay, dan sebelum tu aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah like, share, komen. Dan jangan lupa untuk subscribe aku punya channel Ilham Nur. Dan juga sama, dan juga Ikmal Nur. Okay, dengan itu kalau korang nak suggestion konten apa lagi, korang boleh komen saja di bawah. Okay, dengan itu jumpa korang di next konten akan datang. Okay, bye bye.